Assalamualaikum. Hari ni race day dekat Litar Datuk Sago. So macam biasa kita bawa kereta ni. So kita nak isi minyak dulu. Sebelum tu nak bagi tahu. Dil, apa ni Dil? Namitech. Namitech ni untuk apa? Fuel system dia untuk cleaning. Banyak cleaning untuk apa? Injection. Apa benda ni tak nampak. Remove carbon, restore engine performance. So untuk membersihkan dalam enjin semua. Okay, kita tuang semua. Tuang macam tu ya, gogop dia. Dia tak pakai cawan dia terus gogop je dalam ni. Lepas tu lepas dah isi semua, tuang sebotol. Ni tengah tuang. Lepas isi sebotol ni ada lagi barang dia. Ni untuk enjin punya, tapi kita tak letak dulu sebab dia nak letak dalam enjin. So lepas dah isi ni semua, jadi kita nak isi minyak. Okay, so Iris ni pakai 97 tau, nak racing tau. 97 tu. Acap ni Satria pun pakai 95 tu. So itulah, Namitech ni kita dah tuang tadi. Lepas tuang, letak minyak. Tak kisahlah letak minyak ada full tank ke apa kan. Tapi ni tuang sebotol. So lepas dah tuang sebotol, InsyaAllah lah carbon-carbon dalam enjin apa semua dia akan bersihkan, akan lancarkan. So kita tengok je lagi performance kereta Iris ni by Doris Racing macam mana dekat Litar Datuk Sago. Okay, kita baru je settle isi Namitech fuel system and clearance. So sekarang kita nak letak untuk minyak hitam punya pula, untuk enjin punya pula. Dia punya ni goncang dulu sebelum guna. Ini untuk melancarkan perjalanan enjin dan minyak hitam anda di dalam. So kita tuang dulu. Tuang habis Tuang habis terus. Ini pun gogok juga ni. Dia tak payah pakai cawan, tak payah pakai apa. Function dia untuk smoothkan enjin apa semua. So kita orang dekat Petron, dekat Shah Alam lagi akan gerak ke Litar Datuk Sago untuk race. So dia ada terus running terus sampai ke Litar Datuk Sago. Jadi sampai-sampai kita terus race je. Settle Settle. Okay, jom jumpa kat Litar Datuk Sago. Bye bye. Assalamualaikum.